Bos nak cari Honda Civic model FC. Nak kereta owner lama sudah convert sporty cantik, kalau boleh dapatkan tak biar sedikit lebih baik dengan ada sport rim. Okey, ini hari mesti nak recommend satu tahun 2018 punya Honda Civic FC model 1.5 yang ada turbo engine punya. Okey, juga ni hari nak jual harga termurah 75,800 saja. Ini juga boleh buat full run kalau buat full run bulanan 1,000 lebih sikit ajalah. Kereta memang kaking cun-cun cantik, nampak garang. Sekarang misteri review ini kita kasih bos tengok. Selamat petang bos. Jadi baru dapat tadi pada owner, ini tahun 2018. Ini adalah model FC Honda Civic 1.5 yang ada turbo Okey, ini kereta owner lama sudah pergi convert sporty lah. So tambah skirting sama dengan sport rim pun sudah tukar. Kereta tak ada kemelangan, tak ada banjir Kereta cantik-cantik lagi lah. Lampu boleh nampak kiri kanan depan belakang pun semua cantik, cun-cun cantik lagi lah. Kalau 1.5 itu turbo engine, lebih powerful, lagi laju lah. Okey, lampu belakang pun elok-elok. Kereta body semua elok cantik Warna hitam nampak lebih garang lah, lebih garang. Orang muda biasa suka warna hitam. Spoiler belakang pun sudah ada Kereta cat semua cantik-cantik lagi lah. Bos ambil balik, tak payah bikin, cantik-cantik lagi. Kereta ni tak ada accident satu owner pakai sampai sekarang Satu owner pakai sampai sekarang. Ini kereta ini hari cuma nak jual 75,800 sajalah. Ini juga boleh buat full run Kalau buat full run bulanan 1,000 lebih sikit ajalah, pun boleh panggil mampu milik ni. Ini kereta baru 100 lebih ribu Ini hari cuma nak jual 75,800. Dapat ini 2018 FC model. Dalam leather seat dengan power seat, semua elok cantik lagi. Push start button semua ada Tu screen semua boleh function, tak ada masalah. Tapi pintu semua lawa cantik lagi lah. Kalau bos tengah nak cari FC, ini boleh bagi paling sesuai ni. Ini kereta warna hitam memang nampak cantik Bumbung pun semua elok Kalau bos minat ini kereta 75,800 sajalah. Buat full run bulanan lebih kurang 1,000 lebih sikit ajalah. Kalau bos minat, cepat kontak Misteri. Setiap hari Misteri akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai, harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Misteri main video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support.